Hadirin sekalian, sejarah pernah merakamkan runtuhnya Empayar Rom Barat bukan kerana diserang oleh musuh luar, melainkan kerana runtuhnya pasak perpaduan dari dalam sanubari rakyatnya sendiri. Benteng yang tebal tidak mampu menyelamatkan sebuah jiwa bangsa yang telah berpecah belah. Namun, lihatlah negara kita, Malaysia, berdiri megah lebih 6 dekad lamanya. Bukan kerana kita sejenis, tetapi kita berdiri di bawah sebuah formula keramat yang telah berjaya menyatukan perpaduan. Jutaan apresiasi kepada pimpinan majlis, staf hakim dan bijaksana, penjaga masa yang patuh pada waktu, seterusnya hadirin sekalian. Pembinaan sebuah bangsa memerlukan ramuan. Oleh itu, izinkan saya membedah 3 paksi utama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan sebagai paksi utama kita. Hadirin yang penuh santun, paksi pertama saya adalah kesetiaan kepada raja dan negara sebagai payung naungan. Dalam negara yang rencang budaya, kita memerlukan sebuah simbol perpaduan yang tidak mementingkan peribadi. Oleh itu, di sinilah terletaknya institusi diraja sebagai payung naungan serta tiang seri kestabilan negara. Buktinya jelas waktu krisis politik tanah air pada 23 Februari 2020 melalui rentetan langkah Sheraton di saat kita berada di persimpangan tergantung pasca PRU 15 pada November 2022. Dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong, institusi diraja tampil menjadi jurumudi dan krisis pelantikan Perdana Menteri diselesaikan dengan aman dan tertib tanpa pertumpahan darah setitik pun. Hadirin yang saya hormati, paksi kedua saya ialah kepercayaan kepada Tuhan sebagai akar kepada pembentukan masyarakat yang berintegriti. Hadirin sekalian, perpaduan yang sebenar tidak hanya dibina melalui undang-undang atau peraturan, tetapi bermula daripada hati yang dipandu oleh nilai ketuhanan. Kepercayaan kepada Tuhan melahirkan insan yang sedar bahawa setiap tindakan diperhatikan oleh Yang Maha Esa. Apabila seorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, dia akan menjauhi rasuah, penipuan, fitnah dan kebencian yang mampu meruntuhkan keharmonian negara. Lihat sahaja ketika negara dilanda pandemik, tanda mengira agama dan bangsa rakyat Malaysia saling membantu. Rumah ibadat menjadi pusat kebajikan, pertubuhan agama menghulurkan bantuan makanan, manakala masyarakat berganding bahu membantu golongan yang memerlukan. Nilai kemanusiaan yang lahir daripada kepercayaan kepada Tuhan membuktikan bahawa agama bukan tembok pemisah, sebaliknya jambatan yang menyatukan kemanusiaan. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, pendidikan agama dan nilai murni perlu terus diperkasakan agar generasi sekarang bukan sahaja cemerlang akademik, malah tinggi akhlaknya. Kerana apabila hati dipenuhi iman, tiada ruang untuk kebencian. Hadirin yang budiman, paksi ketiga saya ialah kesopanan dan kesusilaan sebagai bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Bahasa boleh menyatukan, namun bahasa juga mampu memecah belahkan. Pada era digital hari ini, setiap patah perkataan yang ditaip mampu tersebar ke seluruh negara. Hanya dalam beberapa saat sahaja, malangnya media sosial sering menjadi gelanggang cacian, penghinaan dan penyebaran berita palsu sehingga menghakis semangat perpaduan. Justeru, prinsip kesopanan dan kesusilaan inilah mengajar kita supaya berfikir sebelum berkata-kata, menilai sebelum berkongsi dan menghormati sebelum berkritik. Perbezaan pendapat bukan alasan untuk bermusuhan. Sebaliknya, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan dihormati dunia. Hadirin sekalian,
Seseorang mungkin berbeza warna kulit, berlainan bahasa pertuturan, malah berlainan pegangan agama. Namun, apabila kita saling menghormati, mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan menjaga adab dalam setiap tindakan, benih perpaduan akan terus subur. Sesungguhnya, adab ialah pakaian bangsa dan kesopanan ialah mahkota sebuah tamadun. Hadirin yang saya muliakan, setelah saya membedah ketiga-tiga faksi tersebut, jelaslah bahawa bukan sekadar 5 baris lafaz yang dihafal ketika perhimpunan. Rukun negara ialah kompas yang membimbing arah perjalanan negara. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk jiwa. Kesetiaan kepada raja dan negara menjamin kestabilan, manakala kesopanan dan kesusilaan mengukuhkan hubungan sesama rakyat. Persoalannya, adakah kita mahu rukun negara terus menjadi sekadar tulisan pada dinding sekolah, atau kita mahu menjadikannya amal yang hidup dalam setiap denyut nadi rakyat Malaysia? Jika jawapannya ialah sebuah Malaysia yang aman, maju dan dihormati, maka tanggungjawab itu bermula daripada kita. Bukan esok, bukan nanti, tapi hari ini. Akhir bicara, izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan sebaris kata-kata. Jika akar perpaduan disiram dengan kepercayaan pada Tuhan, dipayungi kesetiaan kepada raja dan negara, serta dibajai kesopanan dan kesusilaan, niscaya pohon Malaysia akan terus rindang, teguh berdiri menghadapi apa jua badai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.